Assalamualaikum, hey guys, selamat datang kembali ke channel Hisham Football Talk. Seperti biasa, Hisham di sini akan bagi hampa semua update tentang pasaran perpindahan pemain, dan pada video kali ini ada banyak cerita panas yang saya nak kongsikan dengan hampa semua, daripada cerita Darwin Núñez, situasi Cristiano Ronaldo tentang sekarang dan juga masa depan pemain tersebut, sampailah kepada beberapa nama lain yang tengah hangat diperkatakan. Jadi tanpa membuang masa, jom kita terus mulakan. Seperti biasa, tugas saya nak pastikan hampa semua sentiasa up to date dengan berita-berita terbaru, sebab masih ada beberapa pasaran perpindahan yang masih lagi dibuka dan terdapat juga pergerakan pemain masih lagi berlaku. Dan perkara pertama yang saya nak sebut adalah mengenai N'Golo Kante yang kini akan menjadi pemain baru Fenerbahce selepas satu cerita yang sangat gila yang saya kongsikan di channel Wasabi, di akaun TikTok saya. Dia adalah satu perpindahan yang boleh dikatakan sangat boom. Sebab apa? Penyokong Fenerbahce sangat teruja nak sambut salah seorang midfield terbaik dunia ketika ini, dan legendary lah untuk France players, pemain yang buat sejarah bersama Chelsea, buat sejarah dengan pasukan kebangsaan Perancis dan juga Leicester City, dan sekarang beliau bersedia untuk membuka satu lembaran baru di dalam karier bola sepak beliau bersama Fenerbahce, dan Kante memang akan menyertai Fenerbahce. Dan topik yang utama dan menjadi tanda tanya kepada semua peminat-peminat bola sepak, adakah Darwin Núñez akan ke Fenerbahce? Dan apa yang saya boleh kongsikan dekat hampa semua, ya memang betul, Fenerbahce dah buat bidaan rasmi kepada Al Hilal. Kita kena ingat, pasaran perpindahan di Saudi sekarang telah pun ditutup, dan kita tahu Al Hilal telah berjaya mendapatkan Karim Benzema dari Al Ittihad dan Marcos Leonardo. Marcos Leonardo sebelum ni, kalau hampa tahu, dia hampir nak join Atletico Madrid. Malah ada persetujuan antara pihak pemain dan juga Atletico, tapi perjanjian tersebut tidak dapat diluluskan kerana tawaran loan dengan pilihan belian 40 juta euro tidak diterima. Jadi pemain tersebut kekal di Al Hilal. Bayangkanlah, dalam satu tim tu ada Karim Benzema, Marcos Leonardo midfield, dan juga Darwin Núñez. Dan apa yang saya boleh kata, satu pasukan yang lengkap. Sebab tu bila nama Darwin Núñez dikaitkan dengan Fenerbahce, semua peminat Fenerbahce mula tak sabar tertanya-tanya, adakah Darwin Núñez sebetulnya akan join Fenerbahce. Dan daripada maklumat yang saya baca daripada sumber yang boleh dipercayai, jurnalis Tier 1, Darwin Núñez tidak akan ke Fenerbahce sekarang. Tiada kemungkinan dari pihak pemain. Apa yang mungkin berlaku ialah pergerakan sekitar Darwin pada musim panas nanti, dan potensi dia untuk kembali ke Eropah memang menarik untuk kita perhatikan bersama. Tapi setakat ini, buat masa ini, untuk Fenerbahce tiada apa-apa perkembangan lanjut, walaupun spekulasi dan kabar angin sangat-sangat kuat yang sedang bermain di media sosial sekarang. Kita beralih pula ke bahagian midfield pula. Salah satu pemain terbaik dunia, pernah menjadi pemain terbaik dunia selepas satu isu yang melanda beliau, dan kini Paul Pogba juga antara topik penting. AS Monaco secara rasmi telah mengeluarkan Pogba daripada senarai Liga Juara-Juara skuad mereka. Setakat ini Pogba hanya bermain sekitar 30 minit di dalam perlawanan bola sepak dan sedang mengalami masalah kecederaan betis. Dan jangkaan saya, musim panas nanti, daripada apa yang saya baca, mungkin ada perkembangan terbaru tentang Paul Pogba. Dan di Monaco, masa bermain dia sangat terhad dan beliau mengalami kecederaan, dan menyukarkan beliau untuk menunjukkan kemampuan sebenar beliau seperti mana beliau sebelum ini. Dan memang sedih bila kita tengok Pogba tidak tersenarai dalam skuad Liga Juara-Juara Champions League Monaco. Tapi kita tengok apakah yang akan berlaku dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang. Masih lagi tentang midfield, dan salah satu midfield pemain muda yang telah mendapatkan semula prestasi beliau ialah Kobbie Mainoo. Satu perubahan besar, Kobbie Mainoo di bawah bimbingan Michael Carrick. Sebelum ni, seperti kita tahu juga, dia hampir pergi secara pinjaman ke klub lain. Saya nak jelaskan sekali lagi, Kobbie Mainoo tak pernah nak tinggalkan Man United secara tetap. Sebab apa? Sebagai seorang pemain bola sepak, bukan saja Mainoo, terutamanya orang lain, mesti nak main
Mereka tak suka duduk kat bench, dia perlukan masa minit permainan. Jadi seperti itu juga Mano, dia tidak pernah cakap saya tak suka main United ataupun saya nak projek lain. Tiada sama sekali. Dia cuma nakkan minit permainan, dia cuma nak minit permainan. Itu saja perkara normal untuk pemain muda, dan dia sanggup pergi secara pinjaman, bukan dijual secara tetap. Sebab Kobbie Mainoo, dia sayangkan Man United. Dia memang jiwa United lah, senang kata. Dan sekarang ni di bawah bimbingan Michael Carrick, Mainoo menjadi pemain yang sangat penting untuk Carrick. 3 perlawanan, 3 kali jadi starter, 3 kemenangan dan 3 kali persembahan yang sangat-sangat cemerlang daripada Kobbie Mainoo. Carrick sendiri cakap secara terbuka di press conference bahawa Mainoo adalah asas kelab dan dia diberi kepercayaan penuh kepada pemain muda tersebut. Jadi apakah kesannya sekarang? Daripada apa yang saya baca, United yang sebelum ni hampir melepaskan Mainoo secara pinjaman, kini mereka bersedia untuk memulakan perbincangan dengan ejen pemain tersebut mengenai kontrak baru. Kontrak Mainoo ni akan menjadi fokus utama dan fokus main target secara dalaman untuk kelab. Mereka nak mempercepatkan perbincangan dan mencapai persetujuan kerana mereka ni benar-benar percaya kepada Mainoo, salah satu bakat muda yang sedang meningkat naik. Dan seperti apa yang saya beritahu juga, apapun keputusan tentang Carrick pada musim panas nanti, adakah Carrick akan kekal ataupun tidak, ia tidak sama sekali akan mengganggu masa depan Kobbie Mainoo. Man United memang mahu mengikat dia dengan kontrak baru di United dan mahu membina skuad di sekeliling beliau. Pemain lain yang hampir meninggalkan kelab pada bulan Januari ialah Summerville dari West Ham. Ada 2 tawaran daripada Premier League, daripada apa yang saya baca. Satu daripada kelab Serie A dan AS Roma yang sangat berminat. Tapi West Ham, mereka tolak tawaran tersebut sebab mereka masih memerlukan Summerville di kelab musim panas nanti. Saya menjangkakan juga akan ada lebih banyak pergerakan sekitar Summerville. Mungkin dia akan meninggalkan West Ham jika terdapat tawaran yang sangat menarik datang dan dapat meyakinkan Summerville dan juga kelab. Dan banyak kelab sudah membuat panggilan dan prestasi dia bersama West Ham sekarang memang sangat baik. Masih jauh lagi ke jendela perpindahan musim panas dalam 4 bulan lagi. Tapi sama nanti, pasti pemain ini akan menjadi salah satu topik besar dan juga amat seronok untuk kita perhatikan. Akhir sekali, saya nak menutup video ini dengan salah satu pemain legend, iaitu Cristiano Ronaldo. Sebab ramai yang membuat tanda tanya, persoalan tentang beliau. Pertama sekali, saya nak ucapkan selamat hari jadi kepada Cristiano Ronaldo yang ke-41 dalam pada hari ini. Seperti kita tahu, Cristiano telah kembali semula ke latihan selepas beliau tidak bermain dalam perlawanan yang lepas. Sebelum yang seperti yang saya jelaskan di channel Wasabi saya, tiada sebarang isu kecederaan dan juga tiada sebarang isu kecegasan. Dia cuma sedikit kecewa dengan situasi PIF yang menguruskan beberapa kelab dalam saingan Saudi Pro League. Ini bukan cakap bagi pihak Cristiano, tapi itulah perasaan di sekitar Anas, terutamanya selepas melihat pergerakan Karim Benzema antara kelab. Namun Cristiano ini kembali fokus sepenuhnya kepada kelab. Spekulasi mengatakan dia mahu ke MLS ataupun ke kelab lain pada masa ini adalah boleh dikatakan agak keterlaluan lah. Tiada apa-apa yang konkret mengenai perkara tersebut. Dia mungkin tidak sepenuhnya gembira dengan situasi semasa, apa yang saya rasa, tapi perbincangan dalaman akan berlaku dan semuanya akan dijelaskan secara terus antara Cristiano dan juga kelab. Buat masa ni, Cristiano Ronaldo masih bersama Anas. Dia fokus untuk menang bersama pasukan dan Anas juga akan membuat kerja yang sangat baik dengan bajet yang terhad. Cedera perpindahan musim panas yang lepas, mereka berjaya mendapatkan Joe Felix yang beraksi cemerlang. Inigo Martinez pula satu pembelian yang sangat bijak dan kelab nampaknya sudah jumpa jalan penyelesaian. Ada perbincangan dalaman, yes, tapi itu tidak bermaksud Cristiano Ronaldo akan mahu meninggalkan kelab. Jadi guys, seperti itu pendapat hampa semua tentang semua topik hari ini. Darwin Núñez, Cristiano Ronaldo, pemain legend, Paul Pogba, Kobbie Mainoo dan Summerville dan lain-lain lagi. Drop komen hampa semua di bawah dan jangan lupa untuk like video ini, tekan loceng notification, subscribe channel ini dan kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye.